Hello, selamat kembali ke Jang Accessory ataupun Mid Channel. Pagi ni aku nak withdraw duit dekat aku punya Fiverr.com, freelancer sebagai Malaysia personal shopper, dan ada sedikit wang, sedikit dolar dekat sini. Ini aku punya account, level 2 dalam Fiverr.com, dan ada 147 gig yang sudah settle lah, order yang telah settle. So dekat sini ada balance uh, 6.4 dolar yang ni. Aku nak withdraw. So aku tekan ni, tekan earning, dan tekan just tekan withdraw. Dan ini aku punya PayPal dan confirm and withdraw. Tak sampai 5 minit dia akan datang email daripada PayPal. Okey, kita tunggu email. So bagi yang nak jadi Malaysia personal shopper di Fiverr.com, boleh follow aku dan akan aku ajar anda. Aku akan ajar anda dan anda dapat mencana duit dolar melalui Fiverr.com. Okey, email dah sampai. Ini dah 6.4 proses 6.40 daripada Fiverr International Ltd send you 6.40 USD. Alright. Peminat untuk menjadi personal shopper seperti yang aku cakap tadi, boleh follow aku, dan aku akan ajak anda follow aku sama ada di Facebook, di TikTok, di YouTube. Aku akan guide anda macam mana nak jadi Malaysia personal shopper dan membantu orang luar negara seperti ini, Itali, dari South Korea, Kazakhstan, US, UK lagi, US lagi, UK, US, Canada, Ireland. So banyak lagi negara yang telah aku bantu. Okey, kalau berminat boleh follow aku. Terima kasih. Bye bye.